Allahu Akbar Allah. Ya Allah, aku terlelap. Tadi ingat macam nak baring kejap. Aduh, terus terlelap terus. Aduh, macam mana ni? Dah terlepas. Mau macam mana? Hamizan. Ya, Ibu Peri. Sini, Ibu nak bagi sesuatu ni. Kejap. Saya keluar. Ya, Bunda Ratu. Kenapa muka nampak sedih je ni? Saya sedih, Bunda Ratu. Saya terlepas solat raya tadi. Saya terlelap. Itulah. Ibu dah suruh tidur awal. Asyik-asyik main game. Kan dah terlepas solat raya. Yelah, saya yang salah. Tapi tadi Bunda kata Bunda nak bagi sesuatu kat saya. Bunda nak bagi apa kat saya? Ibu ni nak bagi sesuatu ni. Sesuatu? Ya. Sempena Hari Raya Aidiladha. Hulurkan tangan. Wah, ni untuk saya, Bunda Ratu. Ya. Suka tak? Suka? Terima kasih, Bunda Ratu. Sama-sama. Okeylah, saya nak pergi ke bilik dulu. Okey. Wah. Wah, aku dapat duit raya dari Ibunda Ratu. Leganya rasa seronok pun ya. Ibunda Ratu mesti bagi aku banyak ni. Wih, banyak lah. Dah, aku nak tengok takbir raya. Hai semua, terima kasih telah menonton drama kami tadi. Macam mana dengan drama yang saya buat dengan ibu saya tadi? Okey, kalau terhibur, jangan lupa like dan subscribe. Dan sebelum saya habiskan video ni, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf zahir dan batin dari saya dan juga seluruh family saya. Okey, selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki ya. Macam mana saya cakap masa Hari Raya Aidilfitri, macam ni jugalah Hari Raya Aidiladha ya. Saya harap semoga yang balik kampung tu perjalanannya lancar, selamat sampai dan juga dapat riang gembira bersama ahli keluarga korang semua. Ya, jumpa lagi di video yang seterusnya akan datang di channel saya. InsyaAllah, tapi tak tahulah video apa. Bye. Ya, Ibunda Ratu. Kenapa muka sedih macam tu? Hari ni saya terlepas solat Jumaat. Saya terlambat. Saya terlelap tadi. Lepas tu saya tertinggal solat raya tadi. Itulah. Ibu dah cakap banyak kali. Suruh tidur awal. Asyik-asyik main game. Kan dah susah nak bangun. Dah terlepas solat sembahyang dah. Solat. Solat sembahyang. Ibu nak bagi duit raya ni. Duit raya? Ya. Tak boleh, Ibu. Lah tu macam mana? Tak payah bagi tahu. Ibu cakap. Saya bising lah. Oh. Semula, Ibu, semula. Tak apa, nanti dia cakap lah. Sebab Bising je. Awak tak payahlah tarik. Ibu dah setting dah. Jadi nampak pula ni. apa aku nak cakap tu? Bagi duit raya ni. Duit raya. Mana tongkat? Ibu lah. Ibunda Ratu bagi aku duit raya. Hari raya ni. Aku terlelap. Pukul berapa dah? Ya Allah.
Aku terlepas solat Jumaat. Solat Jumaat. Apa solat Jumaat? Solat Jumaat. Apa solat raya? Saya cakap, ya ibu. Ibu cakap, kenapa muka macam tu? Macam saya sedih lah kan. Lepas tu kata, saya terlepas solat. Okey, cepat. Terlepas solat mak. Lepas tu ibu cakap lah, itulah malam-malam ibu suruh tidur main game. Okey.